Tangan memegang tangan ibunda ayanda tercinta. Alhamdulillah, kerana melihat aksi sujud syukur yang dibuat oleh ayanda tercinta adalah antara sujud syukur ayanda YB sendiri. Anda syukur dengan kemenangan dan keputusan rayuan pada hari ini. Saya kongsikan sedikit momen-momen yang mungkin sukar untuk kita lihat. Ujian ini sedikit sebanyak akan menguatkan saya, iltizam saya, prinsip saya untuk terus berkhidmat sebaik mungkin untuk melipat gandakan usaha khidmat saya. There's always opportunity behind adversity, dan saya yakin apabila saya diberikan ujian sebegini, berjuang untuk rakyat. Dan bagi mereka yang menganiaya anak saya hanya mendoakan supaya Allah memberi hidayah kepada mereka. Amin. Hidup ni sementara, bukan selama-lamanya. Jangan aniaya orang lain. Kelak balasannya bukan di dunia, bukan di akhirat, di dunia lagi. Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Keadilan akhirnya berpihak kepada yang benar. YB Syed Saddiq dibebaskan dari 4 pertuduhan. Satu kemenangan besar, bukan sahaja buat diri beliau tetapi juga buat seluruh penyokong yang tidak pernah lelah berdiri di belakangnya. Kaliber Bella Astila turut mencuri perhatian, hadir memberikan sokongan penuh tanpa ragu. Detik yang penuh emosi, detik yang pasti akan dikenang dalam sejarah perjuangan menuntut kebenaran. Mengesat air mata, mengesat pelukan. Ada yang kata dalam keadaan yang sangat serius. So, saya pun dah bergetar-getar. So, insyaAllah mungkin pelukan itu adalah satu pelukan yang lega, yang membanggakan, ataupun satu pelukan yang sangat hibah. Jadi nikah, alamak, salah cerita ni. Okay, sekejap lagi. Jom kita sama-sama tunggu. Keluarga, ada kakak kepada YB, mak YB sendiri yang bertudung hijau, ayah kepada YB Syed Saddiq. Kita ada Bella Astila di sini. Dan kejap lagi kita pasti akan melihat keberadaan YB Syed Saddiq. Jom kita boleh lihat keadaan pelukan di sana. Kau begini, dia nangis. Yes. Kami daripada jarak lebih kurang 100 meter daripada mereka. 100 meter. 500 meter macam pas battle. 500 meter macam pas battle sementara nak sampai tu kan. So kita dalam jarak 100 meter daripada mereka. Di sini kami ruang pengamal media. Dan ramai yang dah berhimpun. Kalau anda boleh, saya kongsikan sedikit visual di sini. Sekejap ya. Semoga dia baik. Tolong. Ini tak gerak. Ini wawancara dia di mana ni? Tok. Good. I don't care. I know you want. Okay, kita boleh lihat Bella ketika ini dan ahli keluarga YB Syed Saddiq. Ada yang sedang menangis, ada yang dalam keadaan yang mungkin menangis kejayaan atau mungkin menangis satu kesedihan. Berpelukan di sana. Inilah visual yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan kita harapkan satu kejayaan besar pada hari ini.
Okay, update yang saya dapat terima sekarang ni, Syed Saddiq bebas berjaya ketepikan sultan dan juga hukuman. Dan untuk pengetahuan anda, Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman dilepaskan dan dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan hari ini atas 4 pertuduhan berkaitan dana armada di Mahkamah Rayuan pada pagi ini. Dan keputusan sebulan sore itu dibuat panel 3 hakim yang diketuai Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim selepas membenarkan rayuan Syed Saddiq selaku perayu untuk mengetepikan sabitan dan juga hukuman penjara selama 7 tahun dan 2 sebatan serta denda 10 juta ringgit oleh Mahkamah Tinggi sebelum ini. Dan 2 lagi hakim yang bersidang adalah Datuk Azman Abdullah serta Datuk Norin Badarudin. Dan itulah perkembangan yang saya boleh kongsikan kepada anda. YB Syed Saddiq bebas dan berjaya ketepikan sabitan dan hukuman yang dikenakan ke atas beliau. Alhamdulillah, satu kejayaan hari ini. Dan disebabkan itu di layar skrin ketika ini anda boleh lihat, orang kata antara momen-momen yang sangat kita tunggu, iaitu satu rasa kelegaan daripada ahli keluarga, kenalan dan orang kata penyokong kepada YB Syed Saddiq. Itu antara perkembangan yang saya boleh kongsikan. Dan sama-sama kita menunggu kehadiran YB untuk berkongsi sedikit dengan media. Sekian sebanyak yang saya boleh kongsikan update ini. Dan untuk perkembangan lanjut kita sama-sama nantikan yang akan dikongsikan oleh YB. Alhamdulillah, seperti yang anda nantikan, seperti yang anda harapkan, seperti apa yang YB sendirikan, keluarga harapkan, iaitu satu kemenangan buat YB Syed Saddiq. Alhamdulillah hari ini keputusan menyebelahi YB dan YB bebas dan berjaya mengetepikan pertuduhan serta sabitan hukuman ke atas beliau. Jom kita penuhkan live kita pada pagi ini. Kita mohon juga anda untuk bantu saya tap-tap skrin sambil-sambil kita menunggu kita reach lagi 500k. Jom tap-tap skrin please. Saya dah kongsikan ni sebab tadi anda ramai dah tanya apa update kan benar ke tak kan. So Alhamdulillah, kejayaan, kebenaran milik YB Syed Saddiq. Tak boleh cuba. Kita try benda tu. Alhamdulillah, syukur. Alright. Come. Antara figura-figura hebat yang membantu mengendalikan kes berkaitan YB Syed Saddiq. Jom kita reach 500k like. Jadi standby. The view from there. Boleh dengar tepukan buat YB Syed Saddiq. YB Syed Saddiq ini. Okey, alhamdulillah antara suasana gemuruh di pekarangan Mahkamah Rayuan ketika ini. YB bergerak berpimpin tangan, memegang tangan ibunda ayanda tercinta. Alhamdulillah, anda boleh lihat aksi sujud syukur yang dibuat oleh ayanda tercinta adalah antara sujud syukur ayanda YB sendiri. Anda syukur dengan kemenangan dan keputusan rayuan pada hari ini. Saya kongsikan sedikit momen-momen yang mungkin sukar untuk kita lihat.
salam seorang anak sebagai tanda terima kasih kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang setia menemani perjuangan anda sehingga ke hari ini. Pun turun. Thank you. YB depan sikit, YB boleh? YB dekat sini sikit boleh? Maybe both of you can go in front a bit. Assalamualaikum. Good morning, my friends. You just heard the judgment read by the learned Court of Appeal Judge, Justice Noreen. She gave a very detailed judgment. As the counsel representing the legal team, we are grateful and obliged to the learned judges of Court of Appeal who appreciated the arguments canvassed by us. Essentially, we canvassed 2 points. One, there's no prima facie case. Number two, that the learned High Court judge did not appreciate the defense advanced by YB. The High Court accepted and appreciated our submission. And what is important, I'd like to emphasize, as far as the first judge is concerned, the court said there is no evidence. The court also said there's no evidence of dishonest intention on the part of YB, that the $1 million was channeled for programs for the party and not a single cent went to the pocket of YB. As far as the second judge is concerned, the monies belongs to YB and nobody else. So there's no criminal misappropriation. And because second charge fails, the charges do not stand as well. I'd like to take this opportunity to thank YB's counsel team at the High Court, in particular Gobind Singh and Tatu Ambika. They conducted the case very well. And as far as the current session is concerned, the lead lawyer is Dato' Yusof. We'd like to thank him as well for his leadership and guidance. And we say Alhamdulillah for the decision given by the judges of the Court of Appeal, and justice has been served. Thank you so much. YB mungkin ada nak katakan sikit. YB boleh harapan sikit. The most crucial point that need court intervention in appeal. There are, with respect to the learned High Court judge, there are many appealable errors in terms of fact, in terms of law. And the court went through the various errors that were present in the course of proceedings as well as in the judgment. No, the court said that the witnesses are not credible. As far as their main witness, SP13. SP13 is not consistent, not credible. All right? Thank you. YB tadi keputusan penantian 5 tahun. YB dekat sini. Ya. Selalu bila momen seperti ini akan ada ucapan yang sudah dirangka, disiapkan. Tetapi apabila saya masuk ke sana kehakiman pada pagi tadi, saya buat keputusan untuk tidak menyiapkan apa-apa kerana saya ingat detik-detik di Mahkamah Tinggi di mana keyakinan akhirnya menghancurkan keyakinan diri, physical, mental. When I entered, I was prepared for any outcomes and any consequences despite knowing that I'm in the right. Jalanan 5 tahun yang lepas memang penuh dengan rintangan dan cabarannya. Kalau saya nak ungkap satu persatu, sangat panjang. 5 years was hell. Kerana pihak cuba untuk mencalar integriti saya, and I care a lot more about my integrity than my own life. Ibu, ayah masuk keluar di soal siasat. Saya sebagai anak rasa begitu salah kerana tekanan sampai ibu menghidap penyakit kanser lagi sekali, relapse. Pelbagai tawaran yang saya terima, saya terpaksa tolak. Jalan mudah ditolak untuk membersihkan nama di mahkamah, kerana akhirnya mahkamah itulah merupakan benteng terakhir bagi rakyat yang disalahi dan dikhianati. Sebab itu kemenangan pada hari ini mengingatkan saya
mengapa saya memilih jalan untuk mengabdikan diri pada perjuangan untuk memajukan Malaysia. I mean, I really do sincerely love this country more than my own life. And I'll do whatever it takes to make this country a great country. Dan untuk Malaysia jadi negara yang maju, institusi kehakiman dan yang lain bebas, kuat, kukuh, dan perlu ada kepimpinan yang betul-betul prihatin kepada nasib rakyat untuk bangunkan negara. So jujurnya saya berharap bahawa apa yang saya lalui tidak akan mana-mana musuh politik saya lalui juga. I do not wish this on even the worst of my enemies, and I hold no grudges whatsoever in moving forward. Saya perlu ucapkan terima kasih kepada barisan peguam. Saya rasa Hisham and the team is here. Datuk Yusof dia malu sedikit dengan media kerana sentiasa bersama, tapi lebih penting kerana percaya kepada saya. I think that's more important. Dia bukan setakat untuk memenang kes di mahkamah, tetapi daripada awal untuk percaya bahawa saya berada di pihak yang benar. Jadi Datuk Hisham pun dah ucapkan terima kasih kepada barisan peguam di peringkat Mahkamah Tinggi, Sir Gobin, and the team, Datuk Amiga dan yang lain. Saya tidak boleh lupakan ibu, ayah, kakak, abang saya yang paling setia bersama, dan kadang-kadang saya lebih risau tentang reaksi mereka daripada nasib saya sendiri. I mean, they are my parents, and obviously because of that they are my life. Sahabat-sahabat daripada pelbagai parti, rakan bahas yang turut datang walaupun kita baru berkenalan, tapi bila sudah berkongsikan air mata tu, it means a lot lah. Terima kasih kerana anjurkan banyak bacaan Yasin walaupun tidak disuruh, kerana saya pun tidak tahu. Saya terhutang budi. Moving forward, it's back to the job. Saya akan kekal mengabdikan diri kepada Malaysia, negara tercinta. 5 tahun menanti YB, rasa lega tak YB? 5 tahun tu sangat lama tu lah. Bila saya fikir balik segala rintangan, cabaran yang bukan sekat saya, ramai lagi yang lalui bersama dengan ugutan, sogokan. Tetapi saya ingat detik pertama apabila saya digertak from the beginning, ya. Dalam diri saya, kenapa saya tidak rasa takut? Kerana saya tahu saya berada di pihak benar. Nak tahu apa pun, nak ugut apa pun, it's okay. Kerana kini saya hanya sekadar kenderaan yang kecil, yang rapuh, yang boleh ditukar pada bila-bila masa. Tapi kenderaan inilah akhirnya memilih jalan untuk mengabdikan diri kepada Malaysia dan rakyatnya. So I do not regret that at all, and I'm not afraid to go through that again, because in the end it's worth it. Selagi kita dah tahu maklumat hidup yang jelas, mengapa kita berada di sini, mengapa kita lakukan, as long as the objectives are clear, and you have the grit in you to keep on marching forward no matter how painful it gets, insyaAllah all will go well. Dan saya rasa saya betul-betul bersyukur atas Allah SWT kerana memberikan saya peluang untuk diuji sebegini. Ujian ini sedikit sebanyak akan menguatkan saya, iltizam saya, prinsip saya, untuk terus berkhidmat sebaik mungkin untuk melipat gandakan usaha dan khidmat saya. There's always opportunity behind adversity, dan saya yakin apabila saya diberikan ujian sebegini, it is for a reason. The fine thing I just want to add, saya ingat apabila di peringkat Mahkamah Tinggi, bila keputusan keluar, I made up my mind then very clearly, walaupun sebelum bincang dengan parti dan yang lain, that in Malaysian politics, if we aspire for Malaysia to be a great country, a developed country, a country which serves the interests of all Malaysians regardless of class, race and religion, you need leaders who are whiter than white, and I truly believe in that. Walaupun saya ada pelbagai proses rayuan saya boleh lalui, I made a decision then to immediately step down and to step back from national politics, especially for my party position as Muda President. I did that not because I was asked to, but because I thought it was the right thing to do. It's the morally conscionable thing to do.
what I'm truly grateful of and will forever and eternally be indebted to this court, kepada para hakim, kepada institusi kehakiman, what I will forever be indebted, because you gave me back the thing which I hold to be the most precious to me, which is my integrity. For restoring my integrity, for restoring my voice, and I will forever be eternally indebted. I will never forget that it is because of good people in Malaysia who are not fearful that this is made possible. I mean, 5 years. I mean, yes. I mean, it's been a long journey, and I'm grateful that justice has won. And I look forward to getting back to job. I mean, to do what I'm elected to do. So, maybe will you be joining back Muda Party? Any party decision will be made with the party together. I think that's something which we have to discuss. But for the time being, I appeal. I mean, my party president is here, Samira. Yeah, my party president. I like to appeal for a little bit of time to spend time with my family and those around me, because 5 years is, I mean, I may look very strong, you know. Last week I was in Korea doing work, but deep down, only God knows what I went through, what my family went through. So I just like to take a little bit of time before thinking of what's the best way to move forward politically. But I look forward to going back to Muar, that's for sure. So do you have plans on taking back charge of Muda? That's my answer just now. Ibu boleh share apa kata-kata pertama bela sudah selepas keputusan? Nantilah kita fokus kepada, sebab kita di bawah bumbung Istana Kehakiman yang paling saya hormati dan sanjungi. Soalan yang melibatkan wanita luar biasa boleh ajukan nanti. Ibu dan ayah apa kata-kata? Mungkin mama dengan bapa Ibu ada dan sepakat. ayahnya boleh ke depan untuk Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua teman-teman yang bersama-sama sepanjang 5 tahun. Memang saya sebagai kita orang tua, kita serahkan, kita tawakal dan tak betul-betul berdoa bersama dengan isteri saya. Dan saya amat terkesan, amat rasa banyak-banyak sokongan daripada merata-rata rakyat di Malaysia dan juga di luar negara. Alhamdulillah. Hari ini hakim sudah ambil putusan yang sungguh tepat. Alhamdulillah. Ini semua pergerakan daripada Allah SWT. Saya sebagai orang tua bersyukur, Alhamdulillah. Dan anak saya terus akan berjuang. Dan kesabarannya sungguh luar biasa. Dan satu pepatah bahasa Arab, Inna Allah ma'as sabirin. Itu betul. Sabar itu satu yang kuat. Kekuatan pada anak saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera ya pada anak-anak semua di sini. Pertama sekali ingin mengucapkan terima kasih atas saudara mara, sahabat, orang peguam kerana sentiasa bersama dengan anakku yang disayangi, Syed Saddiq. Sebagai seorang ibu, 5 tahun tu bukan sekejap. Dengan penuh cabaran, penuh dugaan. Tapi syukur Alhamdulillah, Saddiq sentiasa di hatinya apa yang dilakukan kerana Allah dan untuk rakyat. Kadang-kadang sebagai seorang ibu, hati berdetak. Kadang-kadang ingin berkata kepada anak, sudahlah, janganlah buat lagi. Jangan masuk politik. Kerana keadaan susah sangat. Ramai tak bersama. Tapi syukur Alhamdulillah, Saddiq dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Semangatnya kuat untuk rakyat. Semangatnya kuat untuk Malaysia. Tak kira apa bangsa dan agama. Maka sebagai seorang ibu, saya diamanahkan memastikan perjuangannya berjaya kerana Allah. Terima kasih kepada semua sekali atas doa-doa yang diberi. InsyaAllah doakanlah mudah-mudahan Saddiq dapat terus berjuang untuk rakyat. Dan bagi mereka yang menganiaya anak saya
hanya mendoakan supaya Allah memberi hidayah kepada mereka. Amin, amin. Hidup ni sementara, bukan selama-lamanya. Jangan aniaya orang lain. Kelak balasannya bukan di dunia, bukan di akhirat, di dunia lagi. Namun saya maafkan mereka atas penganiayaan yang dilakukan ke atas anak saya dan keluarga. Ingat, kita semua manusia biasa. Kami semua sayang. Anak saya sayang. Dia dididik. Dan marilah sama-sama beri kerjasama agar tanggungjawabnya dapat dilaksanakan. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih. Tanya YB, tanya YB. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, saya mewakili seluruh keluarga muda. Kami memang cukup rasa syukur dan bangga dengan keputusan hari ini. Daripada awal tahun 2020, sewaktu mula Syed Saddiq melalui perjalanan ini, saya bersama dengan Syed Saddiq sebagai sahabat dan juga sebagai rakan bersama dalam parti politik. Dan atas kepercayaan itu, saya juga telah pun meletakkan nama saya sebagai penjamin Syed Saddiq kerana saya percaya 100% ke atas keabsahan Syed Saddiq dalam kes ini. Dan hari ini telah membuktikan bahawa Syed Saddiq sememangnya seorang yang jujur dan seorang yang berada dalam satu paksi yang keadilan bila kita bercerita tentang politik. Dan kami daripada keluarga muda, pada malam ini kita akan adakan satu mesyuarat penting, mesyuarat jawatankuasa eksekutif Pusat Muda untuk membincangkan jalan ke hadapan Parti Muda dan juga kedudukan YB Syed Saddiq dalam Parti Muda. Dan apa-apa kami akan kongsikan dengan rakan-rakan media dalam masa yang terdekat. Terima kasih. Tanya YB. Terima kasih. Thank you for making time. Ibu saya ada... Ya, just now. Dia rasa bersalah, tak tahu nak kasih sebelum atau selepas aku anjur kata. Okay, faham. Ada makanan kucing tu, nanti tolong feed kucing apa di sana apa kaki Manila. Sebab banyak kucing-kucing sini nampak kurus. Kesian. Kucing tak ambil rasuah. Kucing-kucing tu mendoakan YB juga rasanya. Ya. Sama ni. Mungkin boleh family. Sakit-sakit. Panas bodoh pun ni. Baby Mama Bella kalau boleh ke hadapan juga. Bella ucapan si Bella. Bella kecil sangat. Kongsikan satu persatu wajah mereka, wajah kegembiraan ahli keluarga Ella Astina, ibu dia tercinta pada YB, wajah senyum lebar YB sendiri, wajah ayahnya, saudara mara yang lain. Alhamdulillah, ini memberi satu kegembiraan yang luar biasa buat keluarga YB Syed Saddiq Abdul Rahman ini. Bella ucapan tu Bella. Kalau tadi kan kalau anda lihat sepanjang sudah menjawab langsung ibu menggigil senyum tenung wajah. Apa di sebelah sentiasa menadap tangan tadi kesyukuran dengan keputusan yang dibuat oleh hakim pada hari ini.
Itulah sedikit momen yang saya boleh kongsikan pada anda pada pagi ini, dan alhamdulillah jam 11 pagi selesai semuanya. Alhamdulillah. Saya pun nak bergerak juga, nak lihat apa yang boleh saya bawa. Kita kongsikan lagi selagi YB tak balik. Ada momen yang boleh kongsikan di sini. Okay, tak boleh pergi depan sangat, nanti kena marah lagi macam tadi. Saya tak nak kena marah.